Lama pula. Baik tu. Siapa tu? Terima kasih. Sultan. Thank you guys. Makin menjadi ya. Prop kita semua dah ready belum? Dah. Okay, semua dah settle. Ni dah, ni tu dah. Okay, let's go guys. Power bank nak bawa power bank. Sebab kita bukan lama sangat pun ini. Ada 3 blok je. Power bank bawa. Oh, yo. Sultan. Power bank. Tak payahlah, power bank tak payahlah. Kalau kita perlukan nanti kita datang kereta. Terima kasih. Benda ni tu. Jiran, cukup. Jiran, cukup. Kita fokus kita. Oi. Rabi. Penuh. Bonet saya penuh guys. Selalu bersih kan, ni penuh habis. Bismillah. Setakat ni okey ya? Smooth tak? Hello? Apa ni terang sangat ni? Saya tukar lampu ni. Harga dia 100.5. Terang teringat jiran rumah gobok. Gobok apa macam pernah dengar. Gobok. Oh, almari. Saya, guys, korang tahu tak? Saya tukar lampu ni kecil je. Nampak ni? Kecil je ni. Tapi padu weh. Sebab tu saya beli. Saya terpaksa beli lah. Memang kena ada satu yang kecil macam ni, senang. Syuban, terima kasih. Dah, semua dah. Bismillahirrahmanirrahim. Olight ke? Tak, Olight dengan, saya ada 3. Sofin, yang saya tengah pakai ni Sofin. Olight dengan Nightcore ada kat dalam kereta. Tu untuk kalau kau-kau ni biasa-biasa kita pakai Sofin lah. Dah. Aku rasa kita survey ni dulu lah depan ni. Jiran, kita survey depan ni ya. Saya dengan Jiran tak pernah lagi datang sini. Ni kali pertama. Kita dah usia lama tempat ni sebenarnya. Kenapa dia macam getar-getar lampu ni? Dia goyang ke apa? Okey. Waalaikumsalam. Lampu merah kau okey. Bismillah. Selam. Blok C tu Kush, padu. Pernah masuk ke? Korang pernah buat parah ke dulu kat sini? Ada ke nampak bro kat Majen Melaka? Ya, tak tegur. Ramai orang kata gitu. Dalam jauh tak tegur. Terima kasih. Titik. Oh, ya ke? Pernah duduk situ dulu. Mantap. Aku dulu duduk sini Kush. Ya. Berapa orang lagi pernah duduk sini kan? Berapa orang lagi pernah duduk sini? Salam Kush. Pernah itu hari nampak Kush dekat England. Asal tak tegur? Viewers aku ni bukan nampak aku kat England tu. Nampak abang kat Kuil India. Kuil India Kuil India pula. Ini dah tipu ni Kuil India. Mana masuk? Bismillahirrahmanirrahim. Survey tau. Ni survey bukan kita nak anjut-anjut barang-barang dalam ni Ni rendah tak ada lah. Kalau abang tinggi-tinggi punya. Jom kita masuk dari kanan ni. Kirim salam jiran. Uncle kirim salam. Jiran. Apa? Uncle kirim salam. Okey, salam uncle.
Berapa orang tu pernah duduk sini? Okey. Korang ada yang pernah duduk sini tak? Ramai tu. Serius, terima kasih. Terima kasih korang. Ina, terima kasih. Banyak budak asrama kena masuk. Sudut. Terima kasih. Terima kasih. Tahu parking belakang Sebelah ni apa? Ada kafe. Ni apa? Wow. Kita ada yang pernah duduk sini Wih. Abang long time macam ni juga dia pergi mesejnya ke? Cek sini. Kalau bacaan kita kat sini hijau hijau dan bagus nanti. Sekejap guys. Okey dah. Kita masuk blok belakang luar Kita riki-riki dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap maaf lah saya pun sini goyang sikit. Saya tak pakai gimbal. Berapa blok? Ada 3 blok. Sebenarnya kalau nak main dekat Kodis Laila jauh. Ni Kodis Lalu okey dah. Ini ada 3 blok A, B, C. Hello. Tak ada duit shilling Mana lubang ni Gus? Mana tu? Ni tak, aku ni power bank. Jom. Tunjuk. Slow. Okey dah. Nampak? Okey dah. Jom aku sikit. Okey dah Okey. Sikit je. Alah tak lu. Belum ya. Dah, sabar. Dekat nak survey kan? Kita memang pakai lampu putih ke? Entah, kata survey memang kena pakai lampu putih kalau survey. Betul. Okey, kita jalan bawah dulu Jom, boleh. Bismillah. Ini apa benda ni? Astagfirullahalazim. Subhanallah. Bila lampu malap dia macam gegar-gegar lah. Asrama apa tu bang? Asrama lama. Dah mati ada ni. Sekejap. Saya betulkan lampu saya ni. Sekejap. Asal lampu aku ni? Ini ada masalah hidup. Bukan, aku okey. Pasal apa? Sirin. Dia takut-takut. Comel bateri dia. Kan? 1100 mAh. Boleh tahan lama ke? Tak. Aku nak, sebab tu aku try ni. Bawa ni. Kecil tapi padu Tegang lah. Tapi takut tak. Bateri apa tahan tak? Tu aku nak try. Dia main sikit-sikit lah. Aku main kecil-kecil main lampu. Biar bangunan ni bergegar. Macam lampu ni bergegar. Memang kau Allah Akbar subhanallah. Apa? Kelawak burung. Takkan dia hentak kuat-kuat tu. Burung layang. Ha? Takkan dia hentak kuat-kuat. Oi. Takkan burung. Dia suruh keluar ke? Weh. Waalaikumsalam. Tadi last aku check EMF boleh tahan. Memang kau ada kenapa? Aku pun tak ada kan? Tadi aku pun tak ada tau. Hantu jangan tu. Check dengan orang dulu. Ya ada lah. Ada. Tadi kat situ tak ada. Kat bawah. Kenapa? Hati-hati. Apa? Farid. Syukur. Terima kasih Faris. Weh, bismillah. Baik korang tu. Aduh, Semua orang rezeki semua dalam ni asrama ni betul ke ni? Ni asrama ke ni tu? Ni asrama perempuan ke? Biar betul serabutnya dia orang ni. Dia kata ni info sini asrama asmara Asrama. Itu lagu. jururawat. Yelah kan. Jururawat ni. Tak, ya. Kau jangan pen. Ni kau pen. Kat situ. Aku tak tahu kenapa.
Berat dekat situ rasanya. Wala haula wala quwata illa billah. Kita try. Kita try. Kalau ada... Oi! Wih, siut ada bilik lagi ke? Alamak. Jap. Ini memang perempuan. Ini memang sama perempuan. Keluar rumah, jangan lupa. Keluar rumah, jangan lupa. Barang jaga. Pintu, tingkap, apa semua tu jaga. Allah. Oh, dia punya pesan Kamu menjururak punya jom ni. Nampak yang bekas-bekas ni memang macam... Apa yang kena jaga lagi dalam... dia bagi nasihat. Aku rasa dia... Hello? Tak boleh pakai putih ni. Tak boleh. Tak ambil ni. Gegar-gegar lampu ni. Dia kena yang tegang. Aku rasa aku kena pergi sana lah, weh. Pergi sana suka? Keras tempat ni. Memang nak mati. Sempit tu. Apa ni? Perjalanan saya. Wow. Weh, apa benda ni shoot? Kau tengok ini. Guys. So, oh, Subhanallah. Saya juga bebek. Terkasih. Dah ke? Pokoknya. Lagi? Keluar sana tu. Aku panas ni. Kau buka nombor 5. Ayo. Wala haula wala quwata illa billah. Jin, aku datang ni bukan untuk nak explore pula. Bukan nak buat paranormal macam selalu. Tapi kali ini kami hanya datang untuk nak buat tinjauan. Kalau tempat ni okey, barulah kita parah. Kau relax dulu boleh Jin. Orang kata kat situ banyak checkpoint. Oh. Bismillah. Waalaikumsalam. Dia dah ada tempat asmara perempuan Jadi memang checkpoint lah kan. Biasa dah mana-mana negeri pun sama je lah. Dalam bilik ni ada 3 orang. Masih man. Lepas keluar ni. Parah terus Kush. InsyaAllah kita tinjauan dulu. Hari pertama mana-mana pun kita akan kamus. Helmet. Mana helmet? Ni. Kau tak dia helmet sih. Itu span tu. Oh, ni dia kot. Mungkin ni dia. Ha? Oh, ni dia. Ni mak ayah dia, ni family dia. Apa benda tu? Gambar dia. Terima kasih Wan. Bau je kat sini. Ni bilik ni seorang duduk ke apa? Kalau duduk bilik ni parah weh. Tak ada lubang pun kan. Tak ada tingkap. Busuk tu. Apa? Macam tu. Yang ni je ke tempat mandi dia? Ya Allah, kecilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni busuk sebab tak ada ni tau. Tak ada tingkap semua. Ni ada tingkap okey sikit. Ada ventilation kan. Oh, yang ni master bedroom Orang kecil juga mak ai. Ini kalau baca-baca ni bobo terus ni. Mau roboh ni. Ada tasbih. Itulah tu. Allahu akbar, subhanallah. Cakap tadi nak tengok-tengok je tempat ni. Lepas tak ada. Jangan ingatkan. Kunci ke apa tu? Oh tak. Jangan kompon-kompon orang ni. Wih,
Jangan. Oh, Salam je ni. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Korang-korang Semua kau tunggu je. Kau tunggu. korang dapat kita orang Sebab viewer kita mesti nak tengok lagi tempat lain, betul tak guys? Ni baru bilik pertama. Diorang tengah cari modal nak buat tattoo ni. Cari modal buat Tattoo. tattoo. Okay, ni ada lagi. Alamak, ini aku tak boleh lah je kan. Gerakkan. Baik weh. Banyak betul benda ni. Dia cuma ada strawberry. Yang awak tinggi siapa? Oh. Boleh Salah tahan. ni. Weh. Lawan nampak? Ada apa-apa ke tulis? Jangan. Nanti ada tulis-tulisan ni. Ni semua jangan tunjuk. Macam datang. Ha. Terima kasih mas. Wish. Oi. Ha? Ni. Apa tu? Apa? Frame. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku dah nak ke bilik dah. Kenapa aku tak dengar tu? Dia tak bunyi, dia tiba-tiba terus boring gitu je. Nasib baik kau kat belakang aku boleh tengok. Wah. Boleh tahan ya? Buat tolak ke bang? Ni Wan, kepala bana kau. Aku dekat sini, okey? Lepas tu aku nak tolak macam mana? Aku nak tolak macam mana? Kau ingat tangan aku panjang kaki curi ke apa? Ha? Nampak tu? Tapak kaki saya dekat sana dah. Kau ingat tangan nak aku tak faham betul lah. Weh. Bunyi apa tu? Kau dengar? Tu? Orang yang musikal. Siapa? Tu. Aku Syai. Gemuk aja siapa? Oi, macam. Orang ni terkejut ke? Dengan dia bunyi lagi. Kebiasaannya dia jatuh ke arah aku tau. Tapi kali ni tak. Oi. Tapi dia macam tung dengan kejut tu. Ya betul. Okey. Terima kasih pinjamkan tali. Okay, baik. Nak angkat ke? Tak payah. Ya. Aku sambung perjalanan aku. Okey, terima kasih. Sultan. Baik tu. Tak pakai glove yang tu Tuh, tak ada habis. Cakap beli ni semua ada yang bersih. Ya ke? Semua ada bersih. Tapi dia kenapa lah? Korang Allah. Macam ada sesuatu ni. Nak kontak ke? Jangan. Kau hanya pegang aku punya kamera dalam 1 minit je. Okey. Hello? Tada. Busuk tu. Busuk lah. Busuknya. Bawa kan? Saya bukan buat magic tu guys. Saya basuh tingkap. Magic. Apa ni? Menyesal aku kat bilik ni. Masih kamar, nanti korang. Saya tak masuk pakai basement. Saya pakai basement aku berapa? Busuk. Jom, sambung. Ni baru depan. Banyak lagi tau. Tapi takkan masuk semua dah.
Kita tak tengok dulu. Dia masuk ke jalan tu. Ya, tadi. Wih. Apa benda lagi kanan ni? Kelakar. Keluar. Rosak. Kenapa rosak tu? Apa yang rosak? Syusah dulu Simpan dia dulu makan. Lubang. Oh, ni dah keluar. So, kita nak naik atas tak? Tangga ujung. Ujung ni mesti ada. Stok asrama. Tangga? Ni tangga dia depan ni. Ni stok asrama. Ada lepas dah biar lah. Stok asrama. Oh. Ada almari lagi tu guys. Jangan pasal ni, jangan sebelum lipas tu guys. Woi, ada banyak kunci. Ada TV tu je kan? Ada TV tu. Ada TV. Wow. Wow, aku dengar bunyi apa ni tu? Yang mana set tu? Ha. Kelawar. Oh, keluar. Okey. Jom. Apa tu? Buat apa ni? Tengok. Naik atas Nak naik tingkat apa? Atas sekali. Atas sekali janganlah. 5 tingkat tu. Cuba tangan kita ke bawah. Tak pernah sangat nak balik. Hui, kau biar betul. Ada raket pula ni. Tingkat 5 terus agak-agak Assalamualaikum warahmatullahi. Guys, sorry saya tak baca komen sangat sebab saya tengah buat tinjauan ni guys. Ni, lepas ni baru kita bagi rating. Tempat ni macam mana. Tadi first floor. Ini tingkat 2. Ayat kursi. Bismillah. Tu bunyi pintu. Itu bunyi pintu. Terima kasih. Guys, doakan tas saya guys. Waalaikumsalam. Doakan tas. Ni apa ni? Waalaikumsalam, Hafiz. Waalaikumsalam. Yang mana belum punch card, bantu punch card. Tap screen dulu. Ni tingkat 1, bukan orang-orang lama. Ini dah kira tingkat 2. Dia tak panggil tingkat 1. Nama pun C22. Nampak ni? C22. Bila nak hilang job ni? Tadi pagi tak gerak. Kita segera malam. Bismillah. InsyaAllah. Jiran. Pipi merah, thank you. Tempat ni okey ke? Wow. Macam wow juga. Cuma ke sini kita masih boleh lagi dengar bunyi kenderaan. Ya, betul. Tu. Nampak tak? Abang seru bang. Nak seru siapa? Sabar. Sekejap. Relax, tersantai guys. Sabar.
Pura petik ni. Boleh nampak luar. Pokok ni nak tinggi. Wahai, oi. Kuali. Kuali siapa tu? Wow. Sorry guys, saya ni kuat terpeganjat. Sudip ni kalau ada senduk ni memang Faris, terima kasih Faris. Sambung. Alhamdulillah, saya syukuri Allah. Terima kasih. Saya masih buka box. Oh, dia lebih kurang macam kuali slidey tapi dia besar sikit Besar. Ini tadi Ni ada bilik, ada 3 bilik kat tu. Okay, jom kita teruskan perjalanan kita. Rasa-rasa sikit-sikit. Kaca jangan dia macam. Nanti dia pakai kasut baik Kasut baik ni. Syosha tu. Okay. Okay kan? Dia jadi kotor. Okay. Saya macam tengah explore satu kawasan yang yalah, kita tak pernah masuk. Best tu. Kan? Dia rasa excited sikit Ah, Dia rasa macam wah, tahu ada apa. Korang pergi lah. Salam. Korang pergi lah. Teruskan Sheila. Tapi kau dengar tak? Ha? Korang pergi lah, dengar? Tak dengar? Diorang tak ada komen apa-apa? Korang ada dengar apa-apa ke guys? Tak ada kan? Tidak lah, mungkin dia, mungkin dia nanti korang mungkin dia tak saya berdua dengan kau je. Okay. Clear. Terima kasih korang. Ada apa tu dalam ni? Weh, ada bunyi. Syami, thank you. Ada bunyi. Weh. Weh, Jiran. Masuk lah. Aku dengar macam ada bunyi step lah. Ke ada apa-apa kat dalam ni? Weh, Dia ni apa dengar? aku dengar step ni, tiba-tiba aku dengar lain pula ni. Waalaikumsalam. Ada apa-apa ke kat dalam ni? Ya, ini saya dengar. Tadi saya nak macam tu. Weh, Jiran. Dari tadi. Tadi macam kat luar ni. Woi, oh. Tutup pula. Tadi kat belah bawah ni, kat belah pintu ni memang ada sesuatu, tahu tak? Woi, Allahu Akbar, subhanallah, ya Allah, ya Allah. Ambil kau nak tutup, kau tutup je lah. Kau patah siup terus. Patah. Aku tak boleh. Aku tak boleh kalau benda-benda macam ni, terkejut tu kan. Patah terus kau. Macam ada emosi ke kau? Masalahnya tak ada apa-apa kat sini. Waalaikumsalam. Sorry guys, saya minta maaf saya bukan nak merosak kata benda apa benda, tak ada guys. Okay, cumanya saya dia macam terkejut sikit lah guys. Sorry ya. Wah, maka Allah Akbar, apa benda tu siut? Tu. Alhamdulillah. Ya tadi. Sorry. Dia patah. Bukan tu. Alhamdulillah, muncul di muka. Kain putih. Mana ada kain putih tu? Tu. Tu kan kain putih. Tu pokok. Tu pokok guys, bukan kain putih tu. Dia terus tapping dia. Betul satu coin ni jangan berhenti. Jalankan terus. Ramai-ramai kemana? Aku nampak
rasa sesuatu tadi tau kat sini. Aku tak tahu apa benda. Apa yang lama? Tak, macam benda tu bergerak. Ha? Ni aku rasa macam cicak ke ataupun dia punya apa ni? Yang geli-geli tu. Takkan cicak. Kepala otak kau lah. Lagi sekali siut. Bukan lipas. Ni alah. Kau jangan ni dia punya ni. Ha ni. Dia punya ni. Macam bergerak kat sini tadi. Lag ke kan? Lag ke? Merah hijau. Hijau. Ni seorang ni je lag. Hijau tak lag. Isma selalu tau. No, Isma selalu bang. Isma jaga sikit. Isma selalu lag terus komen. Jangan tentu. Jadi dah saya pasang beberapa hari ni. Isma dia. Hati-hati sikit orang lain pun okey. Isma, hati-hati Isma Ni abang cerita sikit ni, hati-hati sikit Kalau abang cerita banyak, hati-hati banyak Isma Tak, dia bagus. Dia bagus orang ni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak boleh. Jun jangan sebut. Kau suruh. Ha? Kau suruh. Sekiranya pintu belakang aku kau boleh tutup. Apa? Belakang aku kat sini. Belakang aku ni Sekiranya belakang pintu aku ni kau boleh tutup, mesti kau boleh tutupkan pintu depan ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaitun wat-tur. Kau bergali ke? Dia berlentu ni. Kau jom step in. Come on. Tak sampai. Aku baru start nak membaca ni. Abaikan tong ni. Tapi rasa memang dia bergerak ni. Ada benda ke kat dalam ni tu? Dia bergerak ni. Ha? Dia bergerak ni. Aku jauh sikit Guys, saya dah jauh Dekat Johor. Ni kat KL, saya kat Johor. Okey? Jauh Okey. Sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin fasik, sekiranya engkau mampu untuk gerakkan belakang aku. Salah. Apa benda ni? Aduh, apa benda ni? Kau tutup. Aku tak boleh dengar lah. Tak boleh tengok lah kau ni. Sekira. Oh shit. Oi. Shit. Shoot. Apa benda tu? Warna putih. Dia terbuka kau buat busuk kan. Aku pula pergi duduk depan muka dia. Weh, apa tu? Aku nak apa sama. Aku jangan rasa macam kau bisa nafas ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Belakang aku boleh siap. Dia terbuka ke? Terbuka aku. Shh. Aku dah dekat dah. Kau suruh gitu, aku kat pintu. Saya tak tahu lah apa benda kat dalam tu guys. Masih. Saya dengan jiran. Saya berdua dengan tu sini jadi. Yang belum follow tu follow dulu. Tak perlu pasal ni. Ngomong ni. Ni baru rumah ke apa dah jadi sini? Ini kan. Support je Macam bergetar-getar sikit lah kat sini. Ini tempat baru. Weh. Terkejut akulah. Dia tak apa. Dia tak mengamuk bagus. Dengan langsirnya. Aku terkejut sebab tu. Ada langsir kat tengah ni.
Kau tak hati keluar ke? Keluar. Keluar. Waalaikumsalam. Okay, betul malam. Bilik yang dipakai dalam hari 90. Mana ada kain putih? Malam ni ada semalam. Itu bukan kain putih, itu langsir. Enggak sih. Tu. Kejut tu. Betul. Okey. Tak apa, kita lock dulu tempat dia ni. Hari ni kita buat tinjauan. Adalah kita buat juga test-test kat sini sikit. Tapi next kita datang, kita akan berpecah. Saya tempat lain, jiran tempat lain. Yes. Time tu kita akan bagi kau juga lah. Kasih sus, kita akan bawa kemian semua. Kita akan bawa bumbu-bumbu siam, dukun-dukun semua. Adapun masih Dia nampak kain kat luar tadi. kain tu dalam situ dah. Bukan. Bawa. Baru cakap bawa kemian. Ada? Tak ada. Kau bawa di sini. Kau beg kau, kau jangan beg. Tadi kat dalam. Ni mana ada pegang vape lah. Terima kasih. Ya bang, habis tu tadi. Nanti saya check balik. Guys. Waalaikumsalam. Yang nampak tu tali tergantung je. Apa benda pula tali tu? Ni dah pergi tadi. Ha? Oh, kita, Sampai sampai sini aku tak tahu tu. Weh, sepatutnya Kita sampai ke ujung lain. ini rumah tadi. Ha tu. Ya. Ha. Weh, Sampai sini balik kita. jom pasal ni. Dah tengah ni. Ha? Dah tengah ni. Tiga satu. Tapi saya bilang balik lagi. Kenapa kita patah balik? Tak tahu. Aku rasa wah, dah betul lah. Aku perasan apa tu? Slipper tu. Ni. Terima kasih Panjikat guys. Doakan saya mintas. Okey. Doakan saya settle guys insya-Allah. Wah, apa kau? Apa benda tu siut? Apa benda tu? Wow. Ya Allah. Dia bukan terduduk cantik je ke kat sini tadi? Ini pun dah goyang ni. Hai, nampak tak? Saya dah tolak pintu. Waktu saya tolak pintu, benda ni dah nak jatuh. Woi. Dia bilang aku nampak dia macam Quran tadi. Bukan Quran. Mana? Quran tu buku. Kat mana tu? Macam ni tadi. Mana? Apa? Dia terbalik dengan benda tu. Buku. Quran. Ha? Ni Quran. Ya Allah. Astagfirullah. Tak tinggi sikit je. Tak atas tempat tu. Tempat api ni. Tinggi. Astagfirullah. Tak Quran ni. Itulah tu. Al-Quran. Pecah terus, bukan terbang dah. Pecah terus. Tak payah baca pun dah macam ni guys. So kita relax lah. Okay, tak payah neken-neken. Kalau dah macam ni okay. Abang, thank you. Dia dah start dekat dia dah petang lah. Hmm. Dah start pagi. Dekat atas ni dah kumpul. Terima kasih. Hadir, terima kasih hadir. Hei, kau jatuhkan Al-Quran ke? Kan aku dah dirikan dia. Oh tak ada, aku tadi kena jom.
Oh, kau junjung. Okey, akan dia terjatuh. Alhamdulillah. Betul, dia baca dah terbalik dah semua. Aku tidak sadar apa dia. Nice. Keluarlah kalian. Waalaikumsalam. Lagi sekali, aku menunjuk kalian. Jangan apa-apa kita. Even though kita orang dengar semua ni, tapi orang ragu, sangat-sangat dianjurkan. Aura coach kuat Saya ada aura ke guys? Sebelum apa-apa tengok bawah dulu lah. Sini banyak ayat-ayat Quran. Pakai mas. Okay, next. Saya dia restom kat tangan tu. Kenapa dia tulis rosak Tu macam. Kunci. Ada kunci. Kau tak tahu lagi. Tak nak lah. Ini tendang ni belum kat ni. Jangan. Tak payah tenang. Kita banyak tempat lagi. Simpan dulu Ramuk tu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tahan guys tempat ni. Assalamualaikum ala Sulaiman. Kan kita nak ke? Kalau kau on, kita start buka bacaan depan ni. Korang nak on ke? Nak on lagi ke? Nampak kau bersemangat ni. Kalau nampak kau bersemangat, aku on. La haula wala quwwata illa billah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'tu alayya wa tuni muslimin. Kemarilah kalian umpama orang-orang yang menyerah. La haula wala quwwata illa billah. Dengar tu. Okey, cun mantap. Ada respon. tak nampak apa pun. Sabarlah setan. Jin ni bukan macam nasi lemak yang kita pergi kedai terus ada. Okey. Masa ambil Al-Quran pertama tadi, siapa pegang kamera tadi? Terapung. Dah. Tanya situ. Soalan dia. Tak. Jiran saya pegang. Jiran. Aura kat sini kuat weh. Berapa ni? Bilik C34. Sorry. Kau buat apa tu? Hei. Jiran, itu bukan passion kita. Tak, dia nanti kan dia bergerak lah. Ya Allah. Baik kau buang pintu yang ada kat sini. Boleh kita buat. Ya Allah. Kan dah buat air tu cukup lah sekali. Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Ganas. Kau makin ganas ni kenapa? Wahai jin fasik, bukan aku yang buat, tetapi jiran aku yang buat. Allah Akbar, belakang aku pada siau. Ui. Dia tak kuat. Kat aku ni. Bagus juga kau main-main. Kau baling-baling barang benda tu yang baling kat kau balik. Tak, yang jangan. Patah siut. Memang patah lah. Ni tingkat 2 tu, tingkat 3 tu. Nak buang ke tangan ni? Ha? Nak buang ke tangan ni? Jangan. Biarkan dia kat sini. Tak, kalau aku buang kita selamat. Jangan weh. Dia tengah duduk ke tengah terapung ke dak tak kursi tu kau pergi buang. Dia hantar tangga. Jauh tu tangga kat sana tak silap aku tadi. Ni tak bilang ni. Weh, ada
punya ketuk-ketuk dekat atas. Suruh aku lah. Oh. Siut lah. Jom. Mau pergi makan. Ini orang apa? Alamak, ini gua tak berani ni dekat-dekat ni cermin ni. Lagi pecah lagi yang. Jangan baca apa-apa Kita santai-santai je lah. Ya, kursi jangan dia buang. Ha? Hello? Jika kalian berada di sini. Wow, kau jangan. Kau jangan buat hal tu. Walau aku ingat kau. Waalaikumsalam. Aku ingat kau jiran tu. Tak kau tu. Jauh. Dah. Saya dah kutip lah tadi bang. Dah kutip. Setiap kali nampak tak payah suruh. Kita sebagai orang Islam mesti kutip guys. Dan memang itu salah satu kerja kita bila buat parah ni. Sini kata-kata kosong. Ada suara? Kak Sofia, terima kasih. Ada suara? Kau dengar suara ke? Ada suara apa? Sekarang ni macam mana aku nak lalu ni? Angkat lah, pasang angkat lah. Sekejap. Ada meja tak tu? Meja tak ada. Nak minum air lah kat stand. Tak boleh aku jalan-jalan. Menyangkung je lah. Kau jangan jatuh lagi YGG Fasik jatuh. Woi! Aduh, tak dia. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Hello, aku jalan dulu. Apa benda tu? Viva aku dengar. Apa suara ni? Suara mengerang. Pintu tutup dah. Suara mengerang. Betul ke? Medium. Aku tak tahu. Guys, korang dengar apa guys? Kau Medium dengar take apa you. ni? Medium take you. Medium. Suara mengerang. Betul ke? Alah, komen tengok. Komen. Siapa mengerang? Ada. Rumah. Ada. Suara tua. Ha? Mama, thank you mama. Dia orang kutuk aku apa? Suara orang berbisik, suara halus. Macam Siri. Siri, suara perempuan kan? Kau ada pakai ghost tube tak ada kan? Off ni. Aku nak fokus. Okay, tak apa. Kita jalan dulu. Ni, kau minta meja, memang jin ni, dia memang bagi kau meja. Mak kau, apa hal ni? Apa pasal tak boleh buka? Sangkut batang dari kursi kot. Aku bawa kursi dulu Sabar aku, siapa? Ha? Sabar. Ada barang kat bawah tu ikut tu. Mana? Belakang dia. Mana ada barang je kan? Kau tendang sini. Boleh pula. Wah, kau ngada-ngada kau pintu ya? Minta kaki aku juga Meminta betul lah dia. Rasa mahal. Kita makan. Okey, sekejap guys. Okey, kita ada table talk sekejap. Boleh minum air sekejap guys. Okey, sekejap. Kita Hantu! Take 5. Kita bincang dengan viewers kita tengok macam mana Okey guys, so sebelum kita memulakan dengan lebih lanjut lagi. Ya Allah. Nampak? Korang kan? Bukan. Kau malu tak macam orang tiup siap punya telinga? Terima kasih korang. Bagi aku cakap dulu boleh tak? Tak, dia sebenarnya macam ni. Dapur singgah bulan ni biasanya kalau ikan pakai api tapi macam mak tak tahu je. Apa? Sultan. Jadi bang tipu. Sorry saya tipu guys. Sorry. Minum air.
Kita yang. Terima kasih. Terima kasih korang. Selamat. Tolong. Basah berpeluh Berpeluh. Dalam ni tak ada aircon. Suara macam dengar orang suruh ketawa. Siapa ketawa pula? Astagfirullah. Guys, sekarang ni saya tipu ke kau yang tipu? Kau salam tak? Ha? Oh. Ada ni. Apa ke siut? Apa yang kau dengar? Macam manusia. Tu ada bunyi apa siut? Bunyi apa sayang? Sayang? Oh, aku dengar. Oh, ingat kau bagi aku sayang. Takkan bagi kau sayang kau ni. Kita tengah action ni. In character je tak. Apa ni? Suruh ni. Cuba kau relax. Diam sekejap. Diorang kata dengar suara aku tak dengar. Oi. Terkejut aku je. Oh, ini step lagi kawan. Salam tadi. Fokus. Itu bunyi apa tu? Kau perdengarkan lagi. Perut memulas. Saya memang buat saya dah ni bunyi. Saya lapar. Bunyi pun kau ke? Bukan. Bukan. Pucat muka saya guys. Jelas dengar. Pucat. Macam belakang kuku je, iya ke? Tak gentle hantunya main belakang. Terus. Aduh dengar. Alhamdulillah. Muncul depan muka. Saya berdua. Mengerang suara tu. Suara muka. Ni, saya ngaji kan. Belakang-belakang saya semua memang tak ada orang. Saya datang pun berdua. Tak percaya siapa orang sini main datang sini. Oh, boleh datang sini. Tapi datang dah kosong bawa makan. Datang bawa air, bawa makan. Apa ni? Oh, lagi MF. Try. Weh! Kepala otak dia dengar lagi tu. Merah oi. Merah oi. Kau tinggi ke? Mana ke? Tadi masih tadi. Merah patutlah lain macam sini merah oi. Biskus. Masih. Suruh bumpa sembang. Astagfirullahaladzim. Oh, siut lah. Aku siut. Kau betul-betul aku tak ada lampu setan. Weh, ya Allah. Aku dengar lagi tu. Hello? Mat, masih mat. Ada ke? Ya, aku tak nampak apa-apa ni. Tak nampak apa-apa tu. Kejut, jap. Suara mengerang. Jom. Terima kasih mat. Terima kasih mat. Saya baru kat sini, pintu tu dah tertutup dah. Weh, jelas tu bunyi dalam tandas tu doh. Weh, kuat doh bunyi tu. Ada bunyi. Aku dengar siut. Tengah. Pintu dia tertutup. Alamak tu. Pintu ni yang tertutup tadi. Hello? Adakah kau berada di kawasan ini, wahai jin-jin fasik? Weh, jangan. Dia masih berbunyi-bunyi, siut.
Mesti korang takut kan? Mesti korang takut kan? Weh, Jiran makin lama makin kuat pula bunyi ni. Apa benda siut dalam ni? Ada jari. Tu jari saya lah guys. Saya nak menakut-nakutkan korang. Bukan macam memang ada suara. Memang ada suara. Kau pandang dinding ke apa? Tak, muka aku. Oh. Tunjukkan ada bunyi ke Johan? Johan bunyi macam mana? Phone lain tak tutup ke? Phone lain? Phone lain. Ni. Bukan phone. Ada ikan keli dalam tu. Kena warning dah. Nampak asal tadi kau. Apa benda ni cuba kan? Keli-keli ni. Kejap ada fly, kita pakai ke? Jom. Nak keluar dah ke? Si 47. Jom sama lagi. Tapi ramai tak follow dia, ramai tak follow. Ramai tak follow lagi guys. Ramai tak follow. Follow dulu guys. Follow lagi. Belanja dah follow guys. Kita pada mana Saya pun tak tahu saya pada mana tadi. Kita pada mana tadi? Oh, kita ke sini. Oi, lag sekejap je. Sekejap je guys. Tapi bukan dengar apa macam tu. Dengar weh. Waalaikumsalam. Woi, mak kau, woi ya Allah. Tak kasi masuk kot. Ha? Tak kasi masuk kot. Tak apa, kejap lagi kita masuk. Apa dia kat sini? Lag tu sekejap dia guys. Sekarang dah okey kan? Kalau okey tekan 7. Tak kita dia bawa tinggal boleh semua. Salam tu, Waalaikumsalam. Weh, ada kipas pakai ni. Assalamualaikum. Jiran. Oh shit! Apa pasal tu? Weh, apa pasal? Mana ada lipas tu? Dekat dapur? Tak adalah. Mana ada lipas tu? Ada ke? Mana ada tu? Mana? Tak ada weh. Dia nampak tu. Jelmaan tu. Tu jelmaan tu je kan? Dah lah, kalau ada lipas tutup balik pintu tu. Buka. Bagus, tutup je. Wahai jujin fasik, jika kalian mampu untuk menjatuh kau main pintu je Mambang. Kalau kau boleh kau tutupkan terus. La haula wala quwata illa billah. Wahai jika Apa butuh-butuhkan saya ni? mari bergoyang Hai. yang Alo, la haula wala quwata illa billah. Hasbuna. Terkejut aku. Baru nak buka kipas. Nak tombang kat kau kipas. Tadi kau pintu ni kau kipas. Aku cakap kipas kau pintu, aku tunjuk pintu kau kipas. Mana satu? Aku rasa kita
terdapat hari ni kat sini. Ha? Mungkin hantu-hantu yang bengap. Wala haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Gerakan Mangkau jatuh pula. Jubur. Subhanallah, subhanallah, bukan jubur. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kejut kau. Subhanallah. Dia dah start jatuh-jatuh ni, buat aku risau sikit tau. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Baca bismillah 5 lah kita nak pendinding diri kita ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Apa tak kepada aku ni? Oh, shoot lah, men. Tak sampai ya. Tak sampai. La haula wala quwwata illa billah. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru. Betul-betul tu. Baca betul-betul tu. Salah tu. Laju sangat tu. Laju sangat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru. Jika pintu tu dah terbuka sikit. Pintu tu dah terbuka sikit. Siul. Allahu Akbar. Subhanallah. Kau terkejut. Perut tak kau. Habis kau. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahillazi la yadru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Peganjat aku ingatkan dia nak attack aku je, tapi dia bergerak tu. Pintu dah terbuka sikit tu. Ni kali kau tak saya nak ketemu kau. Kalau bukan seluruh sebelah aku. Kalau ketemu kau tadi Palang. Oh ni. Oh ni pintu tandas. Ni pintu tandas punya ujung tu. Aku bijak. Oh kau bijak. Okay. Astagfirullah. Pause pula. Astagfirullahaladzim. Minta maaf. Paranormal apa? Paranormal lah ni. Sekarang ni masalahnya kita ni lah Jian. Siuk lah, tak perasan lah siuk. Atas kita Jian. Atas kita, hati-hati. Bergoyang-goyang. Mari bergoyang. Ya tu. Rasanya macam ni atas meja. Kursi tu pun jatuh. Astagfirullahaladzim. Teruskan lagi permainan kalian. Ayo. Wala haula wala quwwata illa billah. Apa pun jadi. Sekuat mana pun, sebesar mana, sehebat mana pun kalian. Allah. Siulah. Dengar tu. Pergerakan sana, ada pergerakan. Siapa pun kalian, ayo. Kalau ada orang bagi tahu. Itu dia penting. Kalau ada orang bagi tahu. Kalau bagi tahu ada orang. Wala haula wala quwwata illa billah. Allah, bukan kekunci tu pintu ni. Suruh muka sana. Sekejap, sabar. Kau tunggu sekejap. Kau tunggu sekejap. Aku tak habis lagi bilik tadi. Tadi dia tutup. Dia kasi masuk. Ni dia suruh masuk Dia pula. buka pintu pula. Kau nak suruh masuk balik, kau angkat. Betul. Gitu. Aku cabar kau angkat ke sini. Dasar setan. Okey, jom sambung. Sambung soalan. Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Astagfirullahaladzim. Macam mana aku nak lalu hujat ni? Jangan.
Jian, bilik ni, ujung ni aku rasa lain macam tu. Sebab ada Yasin yang orang letak atas ni. Jangan sebut, jangan sebut. Astagfirullah. Wih, ini tandas. Kenapa lah letak kat depan tandas ni? Siau lah. Alihkan, kita alihkan lah. Aku tengok Tak ada depan. Tak ada, tak ada. Wih, Tuan. Apa ni Tuan? Terima kasih tu. Sekarang kita lagu Ha. Jian, ni apa benda ni? Apa benda hotel pula? Ni nak masuk kena duduk belakang-belakang ni Jian. Wow, this is awesome. Duduk penjuru ni. Aku dah duduk kat sini ni. Astagfirullahalazim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Sehebat mana, sekuat mana, apapun kalian, aku cabar kalian bermain-mainan dengan kami di sini. Come on. Aku mulainya, engkau akhirinya. La haula wala quwata illa. Wah! Oi, dia datang kat kita macam mana tu Zio? Dia dah begini, weh. Dia dah terangkat tu belakang sana. Macam ada orang angkat kat belakang ujung tu. Terangkat macam ni tu. Lepas tu dia ke arah kita. Astaghfirullahaladzim. Belakang tu dah terangkat lah Zio. Wow, yang yang ini pula ke sana, seorang ke sini, seorang ke sana. Ya, aku mengerti sebenarnya. Ada benda nak sampaikan ni. Ada benda yang nak sampaikan ni. Satu depan, satu belakang, satu timur, satu barat, satu utara, satu selatan. Ini menandakan 4 pintu gaib dah dibuka. Woi! Woi! Yo, man! Yo! Woi, sini jatuh, sini. Woi, jauh. Jian, pasal kau jauh sangat? Kepala orang tak ada terkejut aku siut. Siling jatuh tu. Pecah. Dalam belakang aku je. Jika kau berada di dalam kepala otak, astagfirullah. Siapa nama dia tu? Azwa Aina Ija. Apa benda korang nak buat dalam bilik ni tu? Ya, esok kerja sekejap je guys. Jangan lari daripada live saya. Sabar. Allah. Jangan. Jom. Ini pun sama ni. Sini pun seram ni. Ada satu ni. Terima kasih. Last 2011. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Tutup pintu semua. Aku dah lipat ni. Mana dia lipat tu? Dah pasang lipat lagi lah. Wahai jijik. Wahai jijik pati kepala otak dia. Astagfirullah. Subhanallah. Astagfirullah. Ya Allah, minta maaf ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Subhanallah. Astagfirullah. Allah Rabbi, aku tu diam, saya tergamam aku. Hai, ya Allah terperanjat aku. Dia caca macam nak jatuh kat aku tu. Lepas tu dia terangkat tu. Tak selamat. Okey, relax dulu. Relax dulu guys. Kita nak jalan tempat lain dulu ke? Okey, pasal dia orang request dengan 4, 7. Tiga 4 dengan 7. Dan dengan 4, nombor 7. 4, 7. Jom. Bismillah. Ada ekor dah.
Tak ada. Kau tunggu aku akan datang sekali lagi. Okey, aku akan datang sekali lagi. Aku akan hafal bilik engkau ni, okey? Bilik nombor C37. Ingat guys Tak tahu sejarah dia. Tak tahu. Saya pun salah tahu. Lokasi rahsia. C37. Ingatkan saya. Hakim Maru. Amboi. Tengok kepala saya. Ya. Weh, aku dengar bunyi loceng tu. Aku punya phone. Oh, kau bunyi phone. Terima kasih. Alhamdulillah. Apa benda tu? Terima kasih. Asal bunyi macam tu Tu bunyi apa tu? Bunyi handphone. Asal bunyi handphone bunyi macam kat reception. Ting. Terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Joker, shoot. Terima kasih. Semua sultan. Terima kasih. Okay, ready ni Pak. Ayat kursi. Banyak ayat kursi kat depan ni. Maknanya ada sejarah tu kisah ni. Terima kasih. Kisah kat sini ada sejarah dia. Semua tentang ni, ya Allah. Semoga Allah balas dengan beri kebaikan untuk orang sekalian. Ini Hantu ataupun jin, dia nak menjelma bukan senang-senang, okey guys. Dalam live saya jangan minta nampak-nampak semua. Okey, kalau nampak tu syukur, alhamdulillah. Kau nak buat apa lagi ni? Minum air lagi? dia betul lah ni. Kejap-kejap. Kita masuk ni. Semua sebelah. Kejap-kejap minum air, kejap-kejap minum air ni. Okey ke tak ni? Aku dah start nak macam iPhone. Bila babi panas tu? Betul lah kat sini panas saya. Allahu Akbar. Boleh selfie orang. Bila pergi tempat baru, kita punya semangat best. Betul. Even hantu dia kurang, tapi kita dapat rasa tempat kita macam teroka tempat baru. Siapa yang minta tingkat 7 tadi? Mana ada tingkat 7 tu? Nombor tingkat 4, nombor 7. Oh, nombor 7. In front of us. Oh ni? Ni ya? Ni nombor 7? This is number 8. Okey, jom nombor 7 terus. Nombor 7 terus. Jangan banyak-banyak tunjuk muka sangat. Bukan dapat pause pun. Oh, this one I think you go first lah Jiran. Ya Allah, ganas betul. Boleh buka tu. Benda boleh buka. Masuk dulu. Benda boleh buka. Apa teruk sangat perangai ni jiran. Kita ni dah bau-bau tanah. Aku mau cicak. Kejap tu. Sikit, relax. Santai. Kau macam nak ambush orang berzina pula. Ada langsir baik. Ni siapa letak nombor phone pula ni? Serabut lah. Block je lah. Tak, cita saya okey. Saya kejut je. Okey. Ya, semua perempuan. Mana dia hantu yang digembar-gemburkan sangat seram di sini. Aku cabar kalian keluar. Bermain-main dengan kami di sini. Aku mulainya, engkau akhirnya. Ayo. Wala hawla wala quwwata illa billah.
Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ta'alu alayya wa min muslimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. What? Pip. Allah, ada laba. Macam mana dia boleh jatuh lah, sial. Ha? Aku tak tahu tu. Sepatutnya kalau dia jatuh, dia akan jatuh ke sini, bukan ke sini. Sebab pintu ni dia tersandar dekat dinding. Hoi. Apa benda tu tu? Hoi. Kau dengar tak? Ada orang petik. Macam manusia, macam kita orang manusia ni, kita petik benda tu, nampak tu? Dia ternaik siut. Swiss. Ha. Ni. Tapi hati-hati ni ada laba-laba ni. Ni kalau kena ni Assalamualaikum kau. Besar siut. Besar. Besar macam dia. Masya Allah. Look at this. Apa? Besar tu. Bayang-bayang ni pun nampak kan? Bayang-bayang ni. Jangan kacau dia. Macam tu. Ada suara. Pintu ni hati-hati. Tak beracun, tapi kalau kena, Rumah lama saya ni, C47, betul ke? Betul ke ada orang hantu ada hantu sini? dia dengar ada suara tadi. Ni bukan rumah perempuan ke? Ni semua blok sini semua ramai perempuan ni. Sebab tu dekat belakang. Dalam perempuan macam tu. Betul bang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ni perempuan, okey, ni kan lelaki. C47 ni ada hantu ke? Weh jiran, ya Allah ada buaya siut. Buaya. Tu. Ni kat tepi Oh tu. ni. Kimak kau buaya. Melenting kau buaya malam. Buaya melekat lah siau. Hantu anak dia. Kalau dia dah besar dia akan pergi ke Oh, dulu sungai. apa ni? 2007 lelaki duduk. Ya ke? Pindah kandang tak? Ni bilik nama saya. Oh, ya ke? Mak kau terkejut aku, Izwan. Dulu sini ada boleh cakap tak? Terkejut aku tu. Alhamdulillah, terima kasih. Bukan. Itu buaya. Buaya kecil-kecil jadi macam tu. Dah besar sikit jadi remaja jadi biawak, dah tua jadi buaya. Waalaikumsalam. Kereta api banyak lagi ya guys. Kereta api berapa lagi tinggal? Di sana dia rumah ni yang paling malu. Saya tadi malam tak tinggal bunyi. Oh, ini. Boleh cerita ni duduk sini ni boleh ke? Siapa? Ada viewer dulu. Ya. Dia tadi malam tak tinggal tu boleh dekat sini. Okay, kau tutup kamera kau sekarang. Sekarang kau tanya dia, bilik ni warna apa? Bilik ni mana? Okey, bilik ni warna apa guys? Kalau betul dia duduk sini. Kejap jauh. Sini lagi 9, ya Allah. Banyaknya. Doakan saya guys, boleh tak? Jauh dulu datang sini. Mana ada warna hijau? Warna hijau ni lampu saya. Weh, tak logik je lah weh. Pintu ni dia tersandar kat dinding tadi. Kalau jatuh mesti dia ke depan. Kenapa dia jatuh menghala ke sini tu? Ada pokok dekat sini. Ada keluar. Jiran? Okay, kita lock juga tempat ni. Let's go. Ush, ada dah. Mana ada? Tu semua kelawamnya tai. Ini baru satu blok tau guys. Satu blok dah 1 jam setengah kita. Oh, ni tas tak settle ni, kita turun. Kita turun guys. Doakan saya guys.
Berat ni, tas berat ni. Pahal ni. Jom. Baik, penat aku. Explore. Apa yang explore tu? Selamat. Apa susah pintu-pintu zaman sekarang ni? Malam-malam suka main tarik kursi kat meja. Oh, wow. Fadli, thank you. Izzuan suka lagu lah, Izzuan. Mana ni? Dekat Sina, thank you. Ha, gift tu lagi berapa? Gift tu lagi 3 guys. Lagi 3. Doakan saya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Woi! Jian. Woi. Aku dengar Syut. Bilik mana tu? Bilik ni ke? bilik ni. Ni depan kau ni ke? Ni. Tapi tak jatuh. Banyak betul kaca. Malam-malam suka berlari dengan ketuk. Assalam. Betul lah. Kenapa? Ada banyak kat depan pintu. Ada ayat-ayat. Lepas tu rosak. Kau pun try macam tu balik. Ha? Kalau dia jauh sikit, bagi tapak. Jangan. Jom. Ija, thank you Ija. Oh, ni apa ni? Ya, tak ni lah. Lari. Oh, siyolah. Terima kasih guys. Kalau ada lipas keluar lagi, aku cabar semua lipas keluar. Jangan cabar lipas, bodoh. Kau je keluar lipas betul-betul aku lari. Tak, aku balik lagi. Woi, oh. Allah Akbar. Ada bun kau tu. Tak boleh, terima. Alhamdulillah. Ada orang ke? Aku dengar 2 benda tadi. Ni arah sepat. Itu. Weh, jalan. Bang, ada orang ke? Hello? Asal aku nak minta macam gergasi Ada orang ke tu? Astagfirullah. Bismillah ya Allah. Kenapa makin seram ni doh? Sini lah. Macam pula ni. Aduh. Siapa pun kalian, aku dengar banyak osik-osik sini kan, suka kacau-kacau orang. Ni sekarang orang datang. Apa yang cakap-cakap tu doh? Masuk. Jangan siap masuk. Kalau ada hantu keluar. Macam betul. Macam mana ni? Pintu, dia cakap-cakap pintu tu. Ni tingkat paling atas kali. Masih seram. Masih ada setan kat atas ni. Kau turun kau setan. Terima kasih. Kau turun kau. Terima kasih. Wih. Jian. Yes. Ada almari. Ada duit ke dalam ni? Bismillah. Hah? Kau nampak apa? Oh. Ada ayat-ayat ke kat bawah ni? Final exam, tour planning, Akidah boleh. Akidah ke Pekidah? Kosong. Aku jumpa air tu. Ya, aku dah check lah. Yang clear. Terima kasih. Sampai kasih.
pun ada ayat ni. Waman apa ni? Oh, oh, oh. Jirat. Di sini aku tak tahan Sun. Itulah, kepala aku dah keluar ketingkap dah ni. Dah tengok package kan. Dah tengok package Sun. Kau pandang sana, saya pandang belakang kan. Ya, ayat Seribu Dinar betul. Tapi dia berniaga ke? Allahu Akbar. Aku baru lepas pegang-pegang almari ni guys. Baru buka. Okey. Kat luar pun ada ni. Tawakal lah. Ni apa benda ni? Terima kasih. Amal dia jatuh gitu je kan. Masih tak apa lagi aku. Let's go. Tas tak jalan ni ke? Jun. Terima kasih. Tas kau okey tak? Aku biar aja. Jalan je lah Sampai jauh. Masih tak berkasih. Aku tak boleh jalan lama-lama kat sini. Sedap aku. Mak kau terkejut aku apa benda tu, Jod? Terima kasih. Kejut aku tu. Terima kasih sekali. Jasa kau buat. Di atas ni kotor sangat lah. Geli lah. Assalamualaikum. Jangan buka-buka ada apa. Muak kau. Wah, apa benda tu tu? Ha? Mana? Ini ke? Jangan. Ini lemak. Bismillah, jangan ada keluar apa-apa. Ui. Pegang jap. Ini cakap apa? Gambar-gambar masjid ke apa? Gambar. Itu asmak siut. Weh, aku dapat lipat je jiran. Allah. Tolong aku. Allah, ibu nak lipas. Oi, ibu nak lipas Gus. Allahu Akbar. Wah, lipas. Hai. Oi, astagfirullah. Allah. Hai. Oi. Aku dah buka lampu terang ni untuk kau. Hah? Aku lalu situ macam lalu ke api, oi. Banyak lipas. Jap, aku try. Aduh. Macam mana ni? Sekejap, aku bro cuba. Bismillah, ya Allah. Ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Kau diam dulu. Kau diam dulu. Aku fokus ni. Kau diam dulu. Nanti aku terkejut. Kau diam dulu. Aku tengah fokus. Terkejut siap aku. Kus ni apa ni? Ha? Ni apa ni? Tak, masalahnya bawah aku ni ada bau tak? Ha? Bawah aku ni ada bau tak?
Tak nampak ni. Clear eh? Ya Allah, buruk Gus. Gus, buruk. Ini je apa dia. Aku pun nak naik tangga ni. Aduh. Cik baik. Allahu Akbar. Terima kasih. Alhamdulillah. Angkat balik weh. Mana lipas dekat mana? Aku terpaksa lepaskan tu. Kau kata ada ayat Al-Quran. Kau macam gambar dada tu, kan? Masih marwah kan? Maksud dia melekat tu. Ya, bismillah. Mana tolong. Kadang masih tolong kau. Weh, ni Al-Quran, ini ayat suci tau. Aku alih kau sini, kau. Eh, Patut dah meja. Ha? Dah meja. Kau tak nak tolong aku? Nanti ke akhirat nanti Tuhan tanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tinggal train ni kaki empat ni. Aku punya kaki kecil-kecil je tu. Lag sangat ke? Turun. Dia ni baru satu blok kan? Ni baru satu blok. Ada 3 blok ni. Ada 2 blok lagi. Ini pun tak rawang habis. Ada di Panjang Ridin, betul. Dah okey kan? Dah tak lag kan? Kasut tadi belah sana. Kita turun belah sini. Allah. Marwah ni masih. Ni blok apa? Ni blok C. Tadi kau tarik dia dulu, dia pasti keluar buku. Banyak lah. Boleh kira dia. Keluar lepas tu, dah. Kau tahu kan? Sorry. Astagfirullah. Allah. Oh. Jantung aku laju siut. Astagfirullah. Ni apa ni? Dah kan? Nanti aku belilah dia tu. Kau punya M kecil sini. Bagus, sedap pakai. Selesa. Aku pakai M kecil. Tak pasal tulis. Weh. Jangan. Siapa? Hei! Bunyi tadi tu. Macam suara budak. Siapa kau? Hei! Syaitan kau terperanjat lah siut. Allah Akbar. Nampak aura kita, nampak lampu sampai kelip-kelip. Oh. Dah 1 jam 40 minit ni. Kereta api lagi berapa guys? Ya Allah. Setelkan atas aku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, terang sangat lampu saya ni. Apa hal terang sangat? Terima kasih Kak Bia. Ya Allah, alhamdulillah. Sultan. Sujud syukur. Kita cari pokok ni sekejap. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Alhamdulillah. Okey. Baik tu. Blok ni semua baik-baik ni aku rasa ni. Orang kata, diorang tengok orang lain buat. Orang lain buat kau tahulah. Boleh jap. Aku minum air jap. League B2 nombor 14 .
Ada lagi. Saya sambung lagi. Saya sambung lagi insya. Air aku nak kena ambil lagi dalam kereta ni. Tak apa, ajak pergi je lah. Tapi kita ada nak dikit satu tempat lagi je kan. Aku bukan tak nak buat. Kita habiskan 20 minit sampai kedua. Sampai pukul 2. Lepas tu nak cakap lagi 2.30. Balik rumah pukul 3 pukul 4 pagi tu. Macam cakap sekarang lah. Nasib baik tak tersembuh air aku. Tak apalah Sebab dah lama tak buat kan. Macam mana guys? Sebab saya ada lokasi lagi satu ni nak pergi ni. Solo tak saran. Tapi solo masa saya balik lagi ni. A26. Macam dia bunyi dulu. Saya mula nak cakap A26. Abang dulu pergi dia delay sikit kalau tak. Kenapa semua hostel berantu? Cuba awak tinggalkan rumah awak dalam masa 6 bulan pun berantu juga. Balik terus England England. Argentina tak nak lah. Ni blok apa ni Jiran? Blok B ya? Okey, kita pergi B ke A? Engkau nak B ke A? B lah. B Jom. Pasal rumah aku panggil baby. Ayolah. Weh, ada bunyi. Ada bunyi macam orang beli mangga. Ha? Yang bawah ni. Yang semampu je lah. Pasal dah penat ni, dah rasa weh. Penat. Let's go. Ha! Kamati. Weh. Oh my god. Masuk dah balik tinggal almari. Masuk-masuk je dia dah menyantuni dengan almari. Ini lah ni. Ini kalau buat siren kat kereta aku bagus ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab aku perasan. Woi, apa benda tu? Ha? Woi. Allah. Engkau ke? Engkau ke? Aku baru sampai. Hello, it's me you looking for. Kau dengar tu? Setan apa tu? Siapa pun kalian, wahai penghuni-penghuni gaib yang berada di sini, aku cabar kalian keluar, bermain-mainlah dengan kami. Bermain-mainlah dengan Kush. Kenapa kau sebut nama aku je? Wala haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Innakum Sulaiman wa innakum bismillahirrahmanirrahim. Weh, subhanallah. Subhanallah. Dengar guys. Bunyi apa tu? Tadi dia dah terbumbung kat sini. Tu dah sampai sini pun ada ni. Bunyi ketak. Aku lupa tahu. P18. Okey. Wahai jujin fasik, jika kalian berada di kawasan ini, perdengarkan bunyi ketuk-ketuk. Jika kalian mampu untuk membukakan pintu ini, ayo bukakan pintu. Kujak ni. Lah. Beresi pula. Besi beralih je kan. Ish, motor siapa tu? Kau berdengung je, letak situ putung. Bang, hantu kasih on. Weh, korang ni nak hantu. Kita ni Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran, manusia tak boleh melihat benda yang ghaib. Apa tak faham bahasa sangat korang ni? Kau ingat senang ke nak jumpa benda ni?
Fahamlah sikit kan. Kita manusia. Kita bukan orang lain. Kita bukan wali-wali Allah. Kau dengar? Macam ramai tu. Macam sekolah tadika tu. Macam orang ramai ni. Macam tu. Dengar. Dengar bro. Allah. Sampai sini boleh. Weh, dengar tu. Je, tutup lampu putih. Tutup lampu putih tu. Tutup lampu putih. Itu bukan api, itu lampu kelip-kelip. Mana suara tadi tu? Dia kata macam dia kata dah dengar daripada tadi. Tapi tak ada lah, mana ada dengar suara lagi dah. Tadi dia kata banyak kali dengar. 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 Ini jelas. Ramai gila. Kau apa takkan ada budak-budak buat apa ni? Weh. Kau kedua. Macam orang balik sekolah tu. Oh, ya. Dah buka lampu yang cakap budak aku. Ha? Hello? Oi. Kakak, abang. Macam TV pun ada. Macam budak-budak balik sekolah pun ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dia buat apa? Bismillah. Banyaknya tilam weh. Sini buka ada ayat Quran apa semua Ni pun seram juga ni. Alamak. Siapa punya kerja dah? Ikat tali dah. Luka lah siku kau. Apa sih aku luka pula ni? Tunjuk. Apa sih? Aku tak rasa apa-apa pun. Luka lah. Kau tergesek dinding nanti kau mesti lari tadi. Mana ada aku langgar. Kalau langgar sakit weh. Tak Nampak? nampak takkan jangan tunjuk. Ada Boleh, sirap. tak Ada ada sirap tu. masalah. Nanti kena warning kau. Ya ke? Cuba tunjuk warning tak? Sikit je kita. Okey dah. Asal tak sakit apa-apa ni? Nampaknya. Ada luka tak? Ada lubang kan? Aku tak tahu. Tak rasa apa-apa. Luka. Garit tu. Aduh. Sikit je. Lihat aku mandu kan. Patut dia cakap aku cuba. Siapa yang cakap? Masalahnya aku tak rasa sakit. Tak rasa apa-apa. Tak terlanggar apa-apa. Macam mana boleh kena? Watching from the Philippines. Thank you. Wait. Apa benda tu tu? Tengok kan? Kereta aku okey Okey. Handsome kan? Tangan tu ada kena air. Tak. Tu. Yang tengah duduk tu. Masalah tabarakallah. Yang tengah duduk tu handsome tu. Kau nampak tak? Oh, handsome ni. Masya Allah, tabarakallah. Dan dia kena air dulu. Dia pandang kau jiran. Kita letak kamera dekat sini, tutup lampu. Kita duduk depan tu menyangkung. Boleh? Why not? Berdiri ke, menyangkung ke. Kita berdua. Tutup lampu, buka lampu hijau je lah. Buka yang paling rendah sekali.
kita uji nyali? Asyik orang je uji nyali. Dekat lorong-lorong ni. Okey tak? Kat sini ke? Kat sini je kan? Kat sini okey weh. Kita letak kamera kat sini. Okey, kamera aku belah tepi. Kamera kau belah sana. Buang, kau buat apa benda tu? Buang. Tak, aku nak libas je. Aku cicak. Takut ke mah? Okey, kan. Kita letak kamera kat sini. Kita ke depan. Tapi tak nampak apa. Tak nampak komen Kita tak nampak komen lah. Biar dia orang tengok kita je. Okay, Okey, aku aku nak apa ni tempat? Aku kat sini. Okay, aku punya kamera boleh letak lebih rendah lah. Rendah pun dah tak ada masalah. Hei, sebelah tanda siap. Okay, gini. Okay. Pemain tu apa? Wahai jin fasik. Apakah kalian mampu untuk memperdengarkan bunyi-bunyi kalian, suara-suara kalian, jelmaan-jelmaan kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Ni tanda kita belah sini. Izharul batin fi suratil haq. Ayo. Jangan sokong. Perdengarkan gerak-gerik kalian. Cicak. Terkejut aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'azatu billah. Istamatu lillahi wa ta'atuhu. Amantu billah. Tawakkaltu ala Allah. Raditu bi qadarillah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Perdengarkan lagi suara-suara kalian. Jangan. Lipas. Muncul. Muncul, ayo. Muncul ke depan-depan. Ayo. Kalau ada orang kerja kan, kita boleh buat macam aku mentari. Tak ada orang nak kerja. Nantilah aku jadi aku bayar. Oi. Sial belakang aku tu. Benda. Pergi. Ambil kita duduk. Di mana tak? Tak benda dia apa? Aku dah agak dah. Bunyi gelap. Bunyi gelap tu. Dengar kan? Kalau hampir. Lagi. Suara dia produksi lagi. Perdengarkan lagi bunyi-bunyi kalian. Lagi sekali. Siapa pun kalian. Keluar, zahirkan diri kalian. Come on. Perdengarkan bunyi-bunyi kalian lagi. Keluarkan tengkuk. Keluarkan tengkuk lah. Apa tengkuk pula dia? Keluarkan susu tubuh kalian di hadapan kami.
Menjelmalah kalian. Kubuka pintu 4 kaf. Apa kau buka tu? Kau buka apa benda kau nak cakap tu? Terima kasih. Aku kalau keluar ni, kalau dengar lagi bunyi budak-budak ni, aku tak tahulah. Memang dia ada tu kat luar ni. Jiran, kita ke tengah sikit Jiran. Sebab aku dengar kat kawasan ni. Tapi pakai lampu hijau. Macam duk bangunan ni. Sini. Tolong. Tinggi sangat kot. Betul angin tak rata. Kan tombang kan modal tu kan. Sekejap. Buka je kaki je. Daripada kau modal, susah sikit lah. Ingat aku nak buka kaki dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada keturunan bunian. Cuba kau tutup lampu kau. Lampu kau tengah. Bawa air tu. Sini kau sini sebelah aku. Okey, fokus dekat depan ni. Lintas di depan lampu-lampu. Come on. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jika ada penunggu-penunggu, Boleh gini. jika ada yang menduduki. Jika Ada penghuni. penghuni lah. jika ada penghuni di kawasan ini, mohon Tanda. lintas di depan kami. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tu kasih karus. Kaf 40 nak? Nak aku baca? Kita buka, kita belah. Tinggal je. Tinggal je. Mati jom. Takkan tinggal macam tu? Jangan tutup balik nanti. Okey, sekejap. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafaka rabbuka kam yakfika wa kifatan kifka fuha kakaminin kana min kalakin takiru karan kakaril karifi kibbidin tahkimu syaksyakatan kalakalakil kalak. Ui. Jangan. Tengok baik-baik. Macam ada budak-budak lah ramai. Macam budak-budak ni. Kita layan. Ya, aku gigil siut, ya Allah. Jangan, saya tak boleh habiskan lah. Saya tak boleh habiskan bacaan ni. Kita gantung dulu guys. Kita gantung dulu bacaan ni guys. Macam orang baik duduk ke depan kita ni. Tengok macam ramai gila. Macam budak-budak ramai di sini. Tengok tak? Sekarang tengok macam dia tengah habis sekolah gitu kan. Ada lintas depan kita. Ada lagi bentuk. Tengah main-main macam. Ada tu. Apa benda tu? Ini apa benda ni tu? Ini baru tingkat 1. Sekarang boleh sambung bagus. Ha? Sambung kedua lah. Sambung. Wahai jijik fasik, jika kau yang ada budak, kau nampak guys, depan mata kita tu guys. Kalau kerja wajib kaf habis Belum. Tak habis Tak. Biar. Relax dulu. Jom aku dulu. Ha? Dah pukul 2 kan? Okey, dah pukul 2. Alhamdulillah. Akhirnya pukul 2 juga. Ya Allah, akhirnya pukul 2 juga. Ya Allah.
Dia ada tergantung seperti mana kau cakap tadi. Ah, Masuk, gantung belah. ni lah. Next time repeat. Kaboom. Laju sangat kameranya pusing. Kalau dah bunyi belah kanan, takkan saya nak buat macam ni. Apa pun tak nampak. Sebab kan dia bunyi, saya terus pergi. Dia bunyi, saya terus pergi. Ada suara lagi? Mana ada lagi suara? Tak pun awak jadi saya punya cameraman. Okey. Amboi, banyak minta pula tuan-tuan dan puan sekalian. Hei. Suara ikut Hmm? Suara ikut dia juga. Suara apa? Suara apa? Budak-budak tu Suara budak Suara budak Tu. Orang nampak orang tu laju kamera pan ke arah tu nak tahu apa benda. Betul. Laju je kita sampai. Tapi aku okey. Boleh kita buat lagi. Tak apa, kita nak pergi lagi lokasi lain ni. Ada lagi satu lokasi, guys. Allah. baru dia. Namanya Atlantis The Lost Kingdom. Masih ada bunyi ke? Ada bunyi tadi. Sekejap. Terima kasih Viva. Tarik angkus. Ha? Viva Vida, thank you. Buka. Ini kat belah sini. Ni Tarik sana. Ha? Tarik daripada ni kakaknya. Oh ni. Baru kiri kanan. Gitu. Terima kasih, alhamdulillah, syukur. Sultan. Weh. Apa benda sial? 2 kali lalu apa? Tak tahu, saya tak tahu ni kenapa. Tadi tak dengar ni, baru dengar ni. Ya betul, benda tu. Penat lah. Okay, tapi Sultan, sujud syukur ya Allah. 1, 2. Alhamdulillah, dua-dua Viva Vida. Weh guys, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 lagi tu. Terlanggar, tak ada. Kalau terlanggar saya sakit guys. Lagi 5 train, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. 5 train lagi, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ya Allah, tak lepas duit ni, tak lepas duit tu minyak ni, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. 5 lagi train, ya Allah. Settlekan atas aku, ya Allah. Amin. Okey. Asal tak nampak sangat Amin, terima kasih. Nasruddin. Tak lagi pun sini base tak seram sangat. Tapi seram sikit lah. Paranormal ke? Takkan ahli saintis. Hantu dah tidur ke? Dia macam manusia. Bang, datang kota lah cari budak hilang. Kat mana? Tak panggil